Seorang anggota penguatkuasa Majlis Bandaraya Ipoh MBI dilaporkan ditumbuk ketika sedang menjalankan tugas. Terdahulu tular video di media sosial memaparkan pentekaran mulut antara pekerja restoran dan penguatkuasa MBI sebelum keadaan menjadi tegang apabila berlaku provokasi daripada individu yang enggan memberi kerjasama. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, polis menerima laporan daripada anggota penguatkuasa MBI berhubung kejadian itu kira-kira jam 6.43 petang semalam. Siasatan awal mendapati kekecohan berlaku apabila seorang pekerja restoran tersebut tidak berpuas hati dengan tindakan menyita kerusi dan meja premis susulan aduan daripada Jabatan Kesihatan MBI. Katanya, suspek bertindak mengeluarkan kata-kata kesat serta cuba menghalang anggota penguatkuasa daripada menjalankan tugas rasmi. Pengadu turut memaklumkan seorang daripada anggota penguatkuasa telah ditumbuk oleh individu terbabit. Menurut SCP Abang Zainal Abidin, kes disiasat di bawah Seksyen 353/186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil, iaitu menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan atau menghalang penjawat awam daripada menjalankan kewajipan serta mengeluarkan kata-kata kesat. Sementara itu, Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak Sandria Eng Shai Ching berkata, kerajaan negeri mengambil makluman berkenaan insiden tersebut. Katanya, insiden itu bukan isu perkauman dan pihaknya telah mengarahkan siasatan segera dijalankan dan maklumat lengkap sedang dikumpul bagi membolehkan tindakan susulan.